Kita mempertingkatkan kita punya kawalan di sempadan kerana kita khuatir pertama sekali rakyat Malaysia yang sering kali berkunjung ke sana. Pada pandangan saya, dalam keadaan keselamatan yang agak tegang ini, lebih baiklah supaya rakyat negara kita ni mengurangkan pergerakan ke sana dan cuba menghindarkan pada waktu masa inilah. Itu yang terbaik saya rasa, sebab keadaan suasana di sana tu begitu meruncing, dan kita berdoa semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik dan kedua-dua negara, terutama sekali di sempadan itu, kekal aman tentram, insyaAllah. Ada laluan ditutup ke? Setakat ini belum lagi. Kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Ada tambahan anggota dan tersi untuk kawasan sempadan? Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa, dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan kuasa utara. Ya. Terima kasih.